Assalamualaikum. Kadang-kadang, apa yang kita perlukan hanyalah secawan masala cai panas untuk menenangkan hati dan menyegarkan jiwa. Jom, kita buat bersama. Mulakan dengan menyediakan rempah seperti kayu manis, bunga cengkeh, buah pelaga, lada panjang, bunga lawang, lada hitam, dan jintan manis. Kemudian kisar secara kasar untuk membebaskan aromanya. Hancurkan sepotong halia segar untuk mengeluarkan jusnya. Dalam periuk, didihkan susu dan air. Apabila mula mendidih, masukkan serbuk teh dan tarik perlahan untuk mencampurkan teh dan membentuk tekstur yang lebih halus. Masukkan rempah kisar, tarik lagi untuk memastikan semuanya sebati. Kemudian masukkan halia yang telah dihancurkan. Biarkan campuran ini mendidih semula dengan kuat. Masukkan gula dan teruskan tarik selama 1 hingga 2 minit lagi. Proses tarikan ini membantu menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan mencegah teh daripada melimpah ketika ia naik. Setelah siap, tapis dan hidangkan panas. Masala cai yang kaya, berkrim dan harum sesuai untuk dinikmati pada bila-bila masa. Jangan lupa untuk like, subscribe dan kongsikan resipi ini dengan seseorang yang sukakan teh.